Habis tu ketiak je pun. Bukan Kau pula kau. Bukan saya punya aurat. Dah kenapa? Kalau perempuan tak apalah juga. Kita kan lelaki kan aurat dekat sini, pusat sampai lutut. Ketiak apa masalah ada? Minimum 15 hours. Aduh. Pasti jangan kasar-kasar ngejam. Saya baru check, saya baru tanya, saya baru tahu berapa estimate harga. Adik kelas start bila? Kelas apa kena sayang jam tu? Saya memang pakai setiap hari lah jam ni. Minimum 6 bulan lah kena. Saya setiap hari pakai jam ni. Betul lah, betul lah. Sampai ketiak pergi tengok aduh. Tak. Baju. Korang tengoklah ketiak aku. Tapi aku ada faktor lain tu. Tengok tak. Apa benda lah ketiak pun nak jadi masalah. Bukan aurat masalah dia. Kalau saya bertudung kan, tak ada buruh, itu aurat lah je. Boleh lah. Itu pun nak jadi isu. Lepas ni keluar apa pula? M-Star Zaki Amani tayang ketiak. Menafikan diri itu aurat. Kau dari mana? KL bro. Wah, KL. Tapi sebab aku takut Nasam aku intern. Nasam aku intern juga. Lepas ni keluar lah M-Star. M-Star Zaki Amani menunjuk ketiak, menafikan ketiak itu adalah aurat bagi lelaki. Sampai 24. Kau intern? What's the name of watch lelaki? Semurah ni. Name, nama jam ni